Ini penganjur dia ialah Stratcom. Dia buat roadshow ke seluruh negeri lah. Yakin tu ialah program Yakini Kejayaan Inisiatif Negeri. Sebab dia akan turun untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai tentang apa yang kerajaan negeri sedang buat. Ya. Terutama berkaitan dengan Tibet lah. Sebab bila kita cakap tentang pembangunan, kita nak beritahu kepada orang ramai bahawa kita perlukan tenaga muda untuk mengisi kekosongan. Jadi itu sebahagian daripada tugas yang dia buat.